DPR Malaysia tiada hari tanpa ricuh. Kali ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim dicecar pertanyaan, karena banyak kritikan dari luar negara. Salah satunya mantan Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini pun dibahas di parlemennya Malaysia. Namun jawaban Anwar Ibrahim seperti biasa, jago bersilat lidah. Malah orang yang mengkritik, dianggap cemburu dengan kemajuan Malaysia, yang jadi tumpuan dunia. Anwar Ibrahim gak sadar, Putin saja sama Xi Jinping gak mau hadir di KTT ASEAN. Beda dengan Pak SBY, Putin sama Xi Jinping saja sungkem ke Pak SBY. Diundang ke Indonesia, Putin dan Xi Jinping gak berani nolak Pak SBY. Tapi Anwar kalau buat pernyataan, jawabannya bikin masyarakat Indonesia geram. Mentang-mentang sudah berjoget dengan Paman Gober, merasa jadi tumpuan dunia. Kita Indonesia negara besar, tidak cemburu sama Malaysia, camkan itu. Mari kita langsung simak ke videonya saja. Ini yang terbaru, bekas pengurusi ASEAN dan Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Ya, Mak, kena bagi maklumat. ASEAN ini menurut saya, maaf, ini tidak sekohesif dulu. Saya agak tersinggung sebagai former leader yang juga aktif di ASEAN, termasuk membuat UN Charter ASEAN. Ingat, sebelum UN Charter itu tidak ada klausul tentang demokrasi, tentang human right, tentang the rule of law. Setelah itu ada. Jadi betul ASEAN itu ada politik non-interference, tidak boleh mencampuri. Ini beda lagi. Tapi poin saya begini, ketika terjadi konflik Kamboja sama Thailand, tiba-tiba Donald Trump yang menjadi penengah dan begitu. Saya merasa embarrassing, humiliating. Dulu juga ada konflik Kamboja sama Thailand, Hun Sen sama Abisit. Saya masih chair ASEAN, diminta untuk menengahi. Dan kita tengahi, alhasil berhasil. Dapat perhatian media. Kalau media antarabangsa macam bawa. Memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui, kita tahu. Ya. Ada orang tidak senang. Mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia? Ada masalah. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur dari 26 hingga 28 Oktober ini. Hakim tengah jalan ni. Hakim tak ada akhlak, tak ada adab ni. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Hakim kau hajar ni hakim kau hajar. Luar biasa. Soalan putus. Kuasa mutlak luar biasa tidak ada, Warau. Okey. Cukup setakat kuasa mutlak. Jangan marah, jangan marah. Tak marah sebab Arau kata ini bukan parlimen yang bertanggung pada dunia. Itu saya marah. Kuasa mutlak betul. Cukup. Okey, cukup. Yang cuma masalahnya berita yang disebarkannya telah beredar di seluruh dunia, termasuk Bloomberg pun telah mengaitkan genre yang berkenaan. Yang kedua, yang Muhammad, ini yang terbaru, bekas pengurusi ASEAN dan Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Ya, Mak, kena bagi maklumat untuk kami pertahankan negara Malaysia yang tercinta ini. Walaupun kami dizalimi, tak bagi peruntukan, tapi kita akan pertahankan negara ini dengan hebat dan dahsyat. Itu soalan saya ialah, bagaimana kita nak menghadapi tekanan-tekanan ini? Dan yang terakhir sekali ialah, kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan Muhammad untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke Cambodia, Thailand? Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih, Arau. Astaghfirullahalazim. Soalnya kalau tanggungjawab saya tidak gentar, saya harus hadapi. Ya. Senang tak susah. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang, ya, dalam Malaysia ini kita buat perjanjian. Ada yang tak setuju? Ada. Di Thailand pun begitu. Tapi saya berunding dengan siapa? Dengan Perdana Menteri dan kerajaan. Okey? Dan kalau ada satu ex-general yang tak pernah menang pilihan raya, bangkitkan, tak apa, itu hak dia. Tapi yang kita nak jadikan dia sebagai hero ni apa benda? Ini masalah dia. Ya? Ini maknanya kutip pandangan di sini. Apa juga dasar ekonomi madani, ekonomi dia antarabangsa macam bawa. Memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui, kita tahu. Ya? Ada orang tidak senang. Mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia? Ada masalah. Saya tak nafikan begitu. Cuma Perdana Menteri pada ketika itu, Seta, kemudian Pak Tan Tan, kemudian sekarang Perdana Menteri Anutin. Saya dah hubungi. Bukan sekali-sekali. Terus. Yang sekarang ni dia bangkitkan, tidak setuju. Itu sebab letupan landmine
di kawasan yang dia percayai tentera Kemboja terlibat. Jadi dia kata sementara tak selesai bab itu, kita tangguh kelulusan. Panglima Angkatan Tentera kita sedang berunding balik. Sebab perjanjian dia apa? Saya hafal perjanjian dia. Ya. Undur dari perbatasan dan selesaikan masalah letupan yang berlaku oleh kerana landmine. Sekali lagi, Jeneral itu tidak setuju, saya tidak ada masalah. Ya, sama dia kredibel atau tidak, tak jadi masalah. Di sini pun ramai tak setuju perjanjian damai. Jadi, apakah nak kutip itu? Dia tak setuju sebab apa? Apa dia tak setuju sebab apa? Apa kepentingan dia? Ya. Sebab apa? Usulnya dari Malaysia. Damai di perjanjian damai kerana ramai juga yang di Kemboja menganggap Thailand itu agresif. Ada juga yang dari Thailand menganggap Kemboja itu melanggar prinsip. So pandangan SBY itu kerana dia bimbang apa yang kita persetuju itu seolah-olah dipaksakan ke atas Indonesia. Tidak benar. Ya. Kita bersetuju dengan perkecualian kita, saya sebut 5.2, 7.3 yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita, keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita yang termasuk di dalamnya dasar Bumiputera, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang kurang bersetuju dengan kita, kerana dalam negara pun ada yang tidak setuju, tidak masalah. Dalam Jemaah Menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. Terima kasih, Arau. Kena menteri nak joget sikit pun tak boleh. Betul. Nyanyi sikit pun tak boleh. Oh nonaku Azizah, oh nonaku Azizah. Nyanyi sikit pun tak boleh. Nak nyanyi ke nak joget ke tak ada masalah. Yang penting jangan rasuah. Kalau ada tak ada rasuah. Ada rasuah ke? Ni speaker dia apa ni, hakim apa ni? Ini Farahas pun diam. Kalau betul Farahas ada kes rasuah, pergi buat report polis. Pergi buat report polis. Pergi buat report SPRM. Ini hakim tak ada akhlak ni. Ini hakim tak ada akhlak. Ini hakim tepi jalan ni. Hakim tak ada akhlak, tak ada adab ni. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Hakim kau hajar ni, hakim kau hajar. Tak ada adab. Amira. Teruskan. Dia kata saya selalu tak ada kelas. Tepi jalan tak jalan. Dia ada penjilat tegak ni. Penjilat leher ni. Tarik balik. Itu bos saya. Tak ada. Perdana itu bos saya. Laku kepada Farahas. Langsung berdiam diri. Besut. Yang terbaru, okey. Saya nak beritahu yang terbaru. Peraturan Dewan. Besut. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.